mulakan perjalanan pagi ini dengan berkabus. Sekarang kita menuju ke Bambu dengan perjalanan selama 8 jam dengan melalui anak-anak tangga menuju kejayaan, Stay to Heaven, jambatan gantung dan segala pacak-macak semua ada. So semoga dipermudahkan insya-Allah. Yep. It's easy for me to fix it. You know about biannual plants? Biannual plants, like it took like 2 cycles of life, right? You know, my children. You know how big it's the first animal. Stop ya. Tak nampak ingat ke? Sinwa. Thank you. Hello. Tadi ada seekor, 2 ekor pacak. Hai, namaste. Hai. Morning. Tapi dia ada pacak tadi. Sebab dia buang tu. Apa nombor jalan tak? Sekarang kita berada di Hotel Shino Restaurant and Bar. Welcome to Hotel Shino. Harga macam ni okey tak? Harga okey tak? Mahal tak? Semua kopi ya? Kopi je? Kenapa tiba-tiba nak kopi? Ada 350. teh tak ada? Dan RM10 lah. Teh relax. Dan RM10. Teh relax. Relax. Oh, ais americano. Oh, americano. Kopi je. Kerana kopi. Apa? Ada. Stop. Sudah berapa jam lah perjalanan daripada kita punya hostel tadi? Combrong tadi kita jam 9. Ke 8. 8. Sekarang menghampiri pukul 10. Oi, dah sampai lepas. Dalam sejam 45 minit kita berjalan sampai ke So- restoran Hotel Shino. So track dia macam mana? Track dia agak easy, light and easy. Easy sikit lah sebab semalam hujan. Jadi hari ni alhamdulillah pagi ni okey lagi. Okey. She has good videos and photos. Seramnya. Seramnya. Panas. Ya. Gambar panas tu memang tak tahu yang mana. Apa dia? Gambar kasut panas. Rasa kenal budak tu rasanya. Dia dari grup 3. Oh. Nantilah kita cari. Penat lah.
Hai. Namaskar. Jom. Kita dah nak sampai. Ya ke tak? Sampai dekat Eco Friendlies. Finally kita dah sampai. 1.18 tengah hari. Aduh. Jam 1.18. Oi. Cantik sio. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Sekarang pukul 7.13. Sorry. Bukan pukul 7, pukul 3.17 minit petang. Waktu Nepal Deorali. Iaitu di ketinggian 3,200 meter dari aras laut. Kami bertolak dari Himalaya Cafe tadi lebih kurang dalam pukul, sebab kita berhenti pukul 11 lebih, pukul 12 rasanya dah pukul 1 lebih rasanya. Kita bertolak dalam keadaan hujan yang lebat. Kita bertolak juga sampai di Deorali. Saya sampai sini lebih kurang dalam pukul 1.16, 17 macam tu lah. 1.20 lah lebih kurang. Dengan keadaan basah kuyup dan semua orang kesejukan sekarang. Saya pun tengah kesejukan ni. Ini mamak 2 orang ni pun tengah sejuk ni. Sejuk ke tu? Sekarang kita berada di Deorali berketinggian 3200 lebih kurang tak? 3,200 daripada sea level. Ni dia Najwan. Kaki kita orang tak boleh pakai berkaki ayam, semua kena pakai stokin. Buat selesa lah nak cakap. Come lah here.
Tapi duduk dalam buku dah. Korang tengah kesejukan ni. Buku nakal aku. Tak tahu berapa temperature sekarang sebab hujan tadi. Basis air dah cure. Itu ialah automaticnya. Jangan bersama air. Malam pun ada cerah sikit. Naruto. Ada Pak nak suruh record dia. Tapi best apa? Dia balik. From here, Siapa? One, 10 minutes. The crop of Urani. When we reach there, we have seen beautiful Crystal, Annapurna tree, in Chile, as well as Annapurna South. Oh, okay. Its weather will be clear. simple. Yes, simple. Simple. Macam mana gambar tu tengok. We'll walk to be down like around 5 minutes. When you are finished for 5 minutes, again around that exact way. When we walk around 10 minutes, we'll reach the avalanche area. Now it's okay. Before it's risky, but we'll walk around through that way until the burger. Until the burger. So जाने खबै बिहा मारेर कोही हेर्नु होइन अनि त्यो अर्को चाहिँ के म पाएँ भने पछि Sekarang kita berada di Uradi di ketinggian 3,200 meter dari aras laut, dan inilah pemandangan yang kita dapat saksikan. Dan kami juga bersusah payah ke sini sebab cuaca hujan tak membantu sangat, tapi sekarang ni boleh nampak view. Jadi enjoy the view. Sebentar lagi kami akan bergerak ke NDC, memakan masa selama 2 jam. Tapi pagi ni hujan. Mungkin akan menyukakan sikit jalanan lah sebab hujan kan. Harap dia akan berhenti lah hujan ni sebab sejuk sangat. Bila hujan kami terpaksa pakai baju semalam yang tak berapa kering. Semua outfit dari semalam punya.
Woi, cantik. Jalanlah juga hujan pun. Kan? Cantik, cantik tak? Aduh, lawa kan? Namaste. Good morning. Namaste. Namaste. Filming. Yeah. It's wet in the pool. Yeah. Morning. Namaste. Hello. Ya Allah. Awalnya. Betul ke? Betul ke? Ya. Cantik. Tak nampak. ABC. Tengoklah keadaan jalannya. Serta hujan. Allah, ya Allah, ya Tuhanku. Sejuk dan hujan. Sejuk dan hujan.